Nyawa ikan. Suri sangat sayangkan ikan emasnya, emas. Emas berenang riang dalam akuarium kaca yang cantik di tepi jendela rumah mereka. Suatu petang, Suri sedang memberi makan emas. Tiba-tiba, emas melompat terlalu tinggi dan terhumban keluar dari akuarium kecil itu. Oh tidak, emas! Suri menjerit cemas. Emas hanya terketar-ketar, siripnya tidak bergerak sedikit pun. Suri takut untuk menyentuhnya. Mujur Makcik Laila terdengar jeritan Suri. Makcik Laila, yang sedang sibuk di dapur, segera datang. Dia mengangkat emas dengan lembut dan meletakkannya kembali ke dalam air. Perlahan-lahan, emas mula menggerakkan siripnya. Emas kelihatan sangat lemah, hampir tidak bernyawa. Keadaannya itu seolah-olah nyawa ikan. Makcik Laila menggosok bahu Suri. Syukurlah, emas dah selamat, Suri. Bila ada makhluk yang berada dalam keadaan hampir mati, kita panggil itu nyawa ikan. Makcik Laila kemudian mengambil surat khabar di atas meja kopi. Lihat, Suri, ada satu lagi contoh penggunaan simpulan bahasa nyawa ikan di sini, katanya. Makcik Laila membaca ayat itu perlahan-lahan. Pemuda yang mengalami kemalangan itu seolah-olah nyawa ikan ketika dibawa ambulans ke hospital. Suri mengangguk faham. Makcik Laila, apa maksud orang gaji pula? Tanya Suri sambil menunjuk satu perkataan lain yang dicetak tebal. Makcik Laila tersenyum. Orang gaji bermaksud pembantu rumah. Contohnya, seperti yang tertulis di sini, kerajaan memperketatkan pengambilan orang gaji dari luar negara agar dapat mengurangkan masalah sosial.